Memetik laporan Sinar Harian 24 Mac 2025, kerajaan digesa mewujudkan rang undang-undang RUU khas bagi mengawal kelulusan dan memantau pembinaan serta tadbir urus rumah ibadat bukan Islam di negara ini. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, tindakan itu perlu berikutan polemik isu kuil Hindu Dewi Sri Patra Kaliaman yang didakwa dibina secara haram di atas tanah wakaf milik syarikat tekstil Jekyll Trading Sendirian Berhad Jekyll di ibu negara. Malah beliau mendakwa ketika ini terdapat ribuan rumah ibadat bukan Islam yang dibina secara haram sama ada di atas tanah persendirian, tanah milik kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan di seluruh negara. Justru itu, bagi mengelak masalah ini terus berbangkit, saya percaya sudah tiba masanya untuk kerajaan pusat merangka satu RUU bagi meregularisasi, mengawal dan mengatur kewujudan serta pembinaan rumah ibadat pengganut agama bukan Islam di Malaysia. Ini kerana kawalan dan proses pembinaan masjid atau surau adalah tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan negeri seperti yang ditetapkan di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, katanya menerusi hantaran video yang dimuat naik di media sosial pada Ahad. Hanif Katri menambah kerajaan perlu mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan bagi merangka draft RUU berkenaan sebelum dibentangkan, dibahas dan diluluskan oleh Dewan Rakyat secepat mungkin. Katanya penggubalan akta berkenaan penting bagi mengelakkan isu pembinaan rumah ibadat bukan Islam terus timbul dan menjadi perdebatan hangat pada masa depan. Ketika ini terdapat satu enakmen yang diguna pakai di Pulau Pinang sejak 1906, iaitu Hindu Endowment Enactment yang memberi kuasa kepada majlis tertentu untuk mengatur dan mengawal pembinaan kuil Hindu di negeri terbabit. Kewujudan enakmen berkenaan banyak membantu kerajaan negeri mengurangkan isu pembinaan kuil Hindu secara haram, sama ada di atas tanah persendirian maupun tanah kerajaan di Pulau Pinang, katanya. Sehubungan itu, Hanif Katri juga yakin bahawa undang-undang seumpama itu perlu diwujudkan di seluruh negara. Kewujudan akta berkenaan membolehkan kerajaan persekutuan mengawal permohonan perlesenan pembangunan dan pemberian hak milik tanah secara sah untuk pembinaan rumah ibadat bukan Islam di Malaysia. Pada masa depan, penggubalan akta baharu itu juga membolehkan kerajaan persekutuan mengenal pasti dan menyalurkan bantuan kepada rumah ibadat bukan Islam yang dibina di atas tapak yang sah, katanya. Pada masa yang sama, beliau mencadangkan supaya Jekyll memfailkan kes ke mahkamah bagi mendesak pihak pengurusan kuil berkenaan mengosongkan tanah wakaf terbabit seperti yang sepatutnya. Beliau juga menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Dr. Samsir Singh Tin yang mengingatkan bahawa kebebasan beragama tidak mengizinkan mana-mana pihak untuk menceroboh tanah orang lain. Menurut Samsir, Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa kebebasan beragama tidak mengatasi Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan, iaitu berkenaan hak terhadap harta, katanya. Tindakan Presiden Parti Kemajuan Malaysia MAP, P. Watamurty mendesak kerajaan menunaikan janji penjajah British kepada kaum India menimbulkan persoalan. Sebagaimana dipetik dari Malaysia Gazette, Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah mempersoalkan sama ada masyarakat tersebut pernah mendesak dan membuat tuntutan kepada penjajah British terhadap janji yang ditaburkan kepada kaum India ketika era penjajahan. Katanya, adakah kaum minoriti India beragama Hindu pada masa itu telah menuntut perkara itu untuk dilaksanakan oleh penjajah British pada tahun 1900, 1910, 1920 atau mana-mana tahun. Adakah perkara itu dibangkitkan sebagai satu tuntutan oleh golongan minoriti India yang beragama Hindu semasa perbincangan kemerdekaan gubalan undang-undang oleh Lord Reid? Tidak. Kenapakah perkara itu tidak dibangkitkan pada tahun 1950-an? Kenapa kini dibangkitkan? Apa yang pihak golongan tertentu cuai untuk tuntut pada masa yang perlu, soalnya? Beliau mengulas kenyataan Watamurty antara lain mengungkit pekerja India dijanjikan pemilikan tanah selepas 2 tahun bekerja sebagai buruh kontrak dengan setiap keluarga dijanjikan sekurang-kurangnya 5 ekar tanah ditambah 1 ekar
bagi setiap ahli lelaki dalam rumah tangga. Namun janji itu menurut Wattamorty tidak pernah ditunaikan, menyebabkan masyarakat India di Malaysia kekal sebagai salah satu komuniti yang paling kurang memiliki tanah sehingga kini. Sehubungan itu, Wattamorty menggesa kerajaan Madani untuk mengiktiraf kuil-kuil Hindu yang telah wujud sebelum kemerdekaan, selain menyediakan peruntukan tanah yang sewajarnya serta sumber keuangan untuk memelihara rumah ibadat tersebut. Menurut Muhammad Hanif Khatri sebagai peguam, Wattamorty arif mengenai prinsip acquiescence waiver. Dalam undang-undang ada prinsip acquiescence waiver, iaitu hak jika pun wujud akan dianggap diabaikan jika tidak dituntut pada tempoh masa yang perlu. Semestinya 2025 adalah satu tempoh masa yang amat melampau untuk mengungkit perkara berdasar kepada janji-janji palsu penjajah British dulu, tegasnya. Muhammad Hanif Khatri berkata adalah tidak wajar bagi mana-mana pihak memain peranan sebagai mangsa minoriti untuk meminta ihsan terhadap sesuatu yang didakwa sebagai hak, namun dilakukan secara tidak sah dan tidak mematuhi undang-undang negara. Katanya sebagaimana dipetik Malaysia Gazette.